Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part nombor 31. Untuk korang yang boleh tengok part 1 sampai part nombor 30, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So korang just perlu tekan kat bawah tu je. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Empoleon ke Empoleon. So ni packaging Empoleon tu macam biasalah. Yang ni dia punya keluaran yang lama. Yang baru punya memang dah dalam kotak. Yang ni aku dapatkan dia dekat Shopee je. Sebab kalau kat Shopee kan dia dapat ada diskaun-diskaun kan. So lagi murah. Yang ni aku dapatkan RM26 je. So macam biasalah atas dia ada punya nombor dia MS57. Lepas tu brand dia semula brand Takara Tomy. Lepas tu ada tulis Monster Collection tu. Lepas tu bawah dia just ada Pokemon Empoleon tu. Belakang dia tak ada apa sangat. Just tulisan Japanese lah macam biasa. And made in Vietnam. So tanpa buang masa kita buka dia. Sekejap kita lepaskan Empoleon ni. So ni adalah Pokemon Empoleon tu. Empoleon tu nama English dia. Nama Japanese dia pula Emperor. Japanese ni dia punya kerana tulisan dia lain tau. Lepas tu sebutan dia pun agak lain sikit. So tak nak kita macam Asia, macam Melayu macam tu lah. So kita sebut nama dia Empoleon je senang. Lepas tu kategori yang Empoleon ni, dia ni adalah Emperor Pokemon. Dia ni based on Emperor Penguin. Yang penguin betul lah kat dunia nyata ni. So kita tengok kat bahagian muka dia. Muka dia yang big ni dia macam dah combine dengan yang Trident ni, Trident Aquaman ni. Maknanya Trident tu bukan Aquaman yang punya, dia memang based on Atlantic punya ni tahu God tu kan, apa Poseidon Lepas tu dekat muka dia tak adalah apa sangat sekat warna biru macam tu. Ada dia punya mata and ada dia punya yang apa ni, ni lah hidung dia. Lepas tu belakang kepala dia tak ada apa sangat sekat kosong macam tu je. Sebab kalau penguin kat dunia nyata pun memang bulat macam tu je, dia tak ada detail apa sangat lah, sekat bulu-bulu tebal macam tu je. Lepas tu type dia adalah water and steel type Pokemon. And dia ni keluar time dekat yang gen keempat, yang Sinnoh region tu. Dia kira yang water starter final evolution lah, yang Piplup tu. Lepas tu kita kat bahagian badan dia. Badan dia ni kalau tengok ni macam tai. Lepas tu yang ni macam apron lah juga kan. Lepas tu dekat dia punya ni sekat ada detail bulat-bulat macam tu je. Yang ni bukan lubang-lubang tu, memang detail dia bulat-bulat macam tu. Lepas tu nombor Pokemon entry dia 0395 395. Lepas tu dekat dia punya tangan ni, bukan tangan, dia punya macam apa flipper, dia punya sayap ni lah. Dia punya ni besi tau konon-kononnya lah dekat dunia Pokemon tu. Tapi penjok dia agak kurang sikit lah. Dia macam ada tercomot macam tu. Maybe daripada kilang dia ni lah, orangnya pegang ke comot-comot tangan dia kan. Lepas tu bahagian bawah dia sekat ada macam dia punya kuku ni yang untuk cengkam ke apa benda. Sebelah sini dia pun sama. Lepas tu kat bahagian kaki dia sekat warna kuning macam tu je. Macam kaki itik pun ada lah juga kan. Belakang dia tak ada apa sangat. Sekat macam ada yang shark punya, yang belakang tu fin dia. And ada dia punya yang bulat warna kuning ni. Aku tak tahu apa benda. Macam button pun ada lah juga. Lepas tu evolution Empoleon ni, the first stage dia adalah Piplup, yang starter gen keempat tu. Lepas tu Piplup tu ber-evolve, second stage dia jadi Primplup. Dia size dia bertambah lagi besar lah. Tapi yang tu design dia aku tak suka. Antara dia dengan Piplup, aku lebih suka Piplup lah. Lepas tu Primplup ber-evolve lagi sekali, final stage dia jadi Empoleon, yang penguin besar ni lah. Tapi Empoleon ni aku rasa macam tak berapa popular sangat kot. Dia tak popular macam Blastoise ke macam Greninja tu tau. Design dia pada aku cantik je yang Empoleon ni. Cuma macam dia kena bagi banyak spotlight lah kat dia ni. Lepas tu yang Empoleon ni dia tak ada yang Gigantamax form, tak ada yang Mega Evolution form, tak ada lagi. Dia just ada yang shiny version punya. Tapi yang shiny version punya, dia warna dia pada aku macam kurang sikit lah. Aku tak berapa gemar sangat. Yang dekat dalam series Pokemon kan, Ash tak ada tangkap pun tau. Yang Empoleon ke Piplup tu tak ada. Tapi yang kawan dia tu adalah yang siapa nama, yang Dawn. Tapi yang Dawn punya pun dia tak ber-evolve pun. Dia just stay Piplup je sampai Ash punya journey tu dah tamat dah pun. Tapi so okey lah kot. Sebab Dawn tu kan trainer perempuan kot. So better biar je lah kot Piplup kan. Sebab comel-comel macam tu kan, memang sesuai dengan dia kan. So inilah first Pokemon kita unboxing hari ni, Empoleon. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Hisuian Decidueye. Kalau aku salah sebut sorry. Dia macam Hisuian Decidueye, macam tu lah. So macam biasa ni adalah packaging dia. Ada dia punya nombor tu MS11. Lepas tu ada brand dia, brand Takara Tomy. Lepas tu nama dia Monster Collection yang apa benda. Lepas tu bawah dia punya Pokemon tu Hisuian Decidueye. Lepas tu belakang dia tak adalah apa sangat, biasa macam tu je, sama je semua. Ini made in Vietnam. So kita unboxing dia sekejap Okay, hari ni kita buka dulu Pokemon burung Yang tu penguin, yang ni burung hantu.
So inilah Pokemon Hisuian DC2. Yang tu nama English dia, nama Japanese dia Hisuian Juniper. So first kita kat bahagian muka dia. Muka dia macam ibarat macam pakai topi macam tu kan, macam topi pergi pergi berkebun macam tu lah, pergi sawah tu kan, topi yang tutup muka tu. Tapi yang ni based on ninja tau, bukan pergi berkebun. Kat bahagian muka dia tak ada nampak apa sangat, setakat nampak macam dia punya beak tu, dia punya mata je, and tertutup lah dengan dia punya yang bulu-bulu ni. Yang ni bukan topi dia, ni kira bulu dia tau. Lepas tu bulu dia pada aku agak cantik lah, warna merah macam tu, ada kuning ada putih macam ni kan. So banyak lah detail dia, tak ada lah dia buat macam cincai macam tu. Paint job dia yang ni pun pada aku agak okey lah daripada yang lain tu, memang kira kemas lah paint job dia. Lepas tu kategori yang Hisuian DC2 ni, dia ni adalah Aeroquil Pokemon, and type dia adalah Grass and Fighting type. Dia bezalah dengan yang Alolan DC2. Yang Alolan punya ni Grass dan juga Dark type, tak silap aku lah, kalau aku salah sorry. Lepas tu kita kat bahagian badan dia, just ada bulu-bulu merah macam ni je, merah kuning macam ni lah, memang super cantik. Dia ni macam dia yang ikat kat badan dia lah, tapi yang ni bukan macam cape. Tapi kalau cape dia ada jadi panjang macam tu kan, tapi yang ni tak, dia just merah sikit macam tu je. Dia macam scarf tu lah. Lepas tu dekat badan dia setakat warna putih macam tu je, macam badan bawah hantu, and pose dia tengah berdiri tegak. And Hisuian DC2 ni dia keluar dekat yang gen ke-8, tapi dia bukan yang Galar region tu tau, dia yang dekat Hisui region, dia pada game yang Pokemon Legend Arceus tu. And number Pokemon entry dia 0724 724. Dia sama je dengan nombor yang Alolan punya version. Lepas tu dekat sayap dia, satu sayap dia terbuka, and ada dia macam dia tengah genggam macam tu, and sayap dia ada detail tiga segi macam tu. Yang ni bulu dia ada cocok putih, tapi yang bahagian dalam dia ada cocok orange. Okey, yang dalam sini setakat warna coklat macam tu je. Maybe susah aku nak color kalau ada buat macam ni kan, so dia decide atau coklat kan macam tu je. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Yang ni macam cape dia, tapi bukan. Kalau cape dia tu satu warna merah macam tu kan, tapi yang ni dia ada buat belang sikit warna putih, warna coklat cair macam ni, and ada corak bulu warna putih ni lah. Yang ni aku tak sure ekor dia ke apa benda, cuma yang ni warna merah sama dengan yang kat bahagian leher ni. Lepas tu kaki dia tak adalah apa sangat, punya kaki dia warna hitam, and kuku dia warna putih macam tu je. Okay, yang ni aku baru perasan dekat dia punya ni ada bulu-bulu macam ni, agak pelik sikit. Pasal kalau dia buat rata je pun tak apalah kot, tapi dia buat bulu macam ni pula. Kadang-kadang Pokemon ni dia punya detail dia punya ni macam agak pelik sikit, so kita ignore je, buat tak nampak je lah. Lepas tu evolution yang Hisuian DC2 ni sama je macam yang Alola punya version tu tau. Dia first stage dia adalah Rowlet, lepas tu Rowlet tu berevolve jadi Dartrick, lepas tu Dartrick tu berevolve, dia split evolution boleh jadi Alolan punya DC2 dan juga yang Hisuian DC2. Lepas tu kelas ini adalah regional form, sebab dia ni beza daripada yang Alolan punya version tau, yang original. So dia masuk ke dalam yang kelas regional form. Lepas tu yang Hisuian DC2 ni, dia ni tak ada yang Mega, tak ada yang Gigantamax, tak ada. Dia just ada yang shiny version punya, yang shiny form tu. Setakat ni yang dekat dalam series ke movie tak ada lagi tau, dia ni keluar tau. Tak silap aku Pokemon daripada Hisuian region ni yang baru keluar dekat anime dia, baru yang Growlithe dan juga yang Clever tu je yang setahu aku lah. Yang lain aku rasa macam tak ada keluar lagi. Maybe lepas ni ada lah kot yang lain, maybe lah, just kita perlu tunggu je lah. So ini second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Hisuian DC2. So ini dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Empoleon dan juga Hisuian DC2. Kalau aku salah sebut, sumpah sorry. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Hisuian DC2 ni. Nama dia sumpah panjang yang agak pelik, yang susah gila nak sebut. DC2 Hisuian ni apa benda lah. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video-video baru. So korang ada apa-apa idea untuk apa unboxing pasti korang just komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang boleh tengok aku unboxing Pokemon Monta Karatomi part 1 sampai part nombor 30, part nombor 30 tu, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So korang just perlu tekan kat bawah tu je. And macam sebelum ni aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.